Menjadi pegawai pencegah rasuah ni bukan sekadar duduk depan meja, buka fail, cop-cop dokumen. Bukan. Kerja sebenar bermula dari mengesan. Okay? Bau rasuah tu macam bau durian dalam kereta. Tak nampak durian tu, tapi boleh rasa, boleh bau. Benda tu ada. Pegawai mesti perasan bila ada yang pelik, dari gaya hidup sampai ke projek yang tiba-tiba mewah tanpa alasan jelas. Kan? Tak payah tunggu report. Saya yakin anda semua tahu beberapa orang yang ada dalam radar anda, tapi tunggu dekat kiamat baru ada cadangan nak siasat. Apa geleng-geleng? Lepas tu baru masuk bab menyiasat. Okey, sini cabaran sebenar bermula. Siapa berani buka fail, siapa yang tak takut tengok nama besar, semuanya diuji dekat sini. Okey, yang terakhir sekali, tugas anda adalah menangani tekanan. Paling berat, tekanan dari atas. Okey, pegawai anti rasuah kena kuat, kena jujur dan ada prinsip. Semua orang ada integriti masing-masing. Okey, tinggal tinggi atau tak tinggi je. Macam kencing manis jugalah. Semua orang ada, tapi beza tinggi rendah je kencing manis tu. Okay? Integriti bukan datang dari jawatan yang anda pegang, tapi dari keberanian untuk siasat sesiapa pun tanpa pilih bulu, walaupun itu kawan, bos ataupun orang yang melantik anda, atau orang yang boleh jatuhkan kerjaya anda ke siapa-siapa saja. Okey, seterusnya, apa boleh buat dan apa yang anda tak boleh buat. Anda boleh siasat siapa saja. Okey, tadi macam saya cakap, tak kira jawatan, followers TikTok banyak ke, pengemis ke, miskin tegar ke, siapa-siapa je. Kalau salah, tetap salah. Kalau gaji 4,000 tapi mampu pergi umrah 6 kali setahun, 4 kali darinya balik hari, itu bukan rezeki kita pijak. Itu clue yang anda dah pijak. Tinggal anda nak ambil saja.